lobster berharga 68, snow crab 48. Bagi lobster satu kak, nasi lemak. Satu okey, kita ada dua harga, satu 68, yang ini RM48. Bagi 68 kak yang besar punya. 68 So saya ambil yang ni boleh Boleh. Okey. Apa lagi special kak? Okey, kita ada snow crab, yang ni kuah buttermilk. Dan kita ada king crab. King crab ni berharga 298. Okey, mana-mana boleh Mana-mana boleh. Snow crab berapa ringgit kak? Okey, yang ni berharga RM48. Okey. Kita bagi kuah buttermilk. Lepas tu bagi udang lah kak. Udang sama petai Okey, udang sama petai 3 ekor RM10. Sotong gemuk ada kak? Ada. Sotong gemuk satu. Mana-mana saiz boleh Mana saya boleh. Ini ada yang harga RM10, RM15. Macam awak punya ni harga RM10. Kita ada sambal isi ketam. Dalam ada isi ketam kak Boleh isi ketam. Boleh kak. Meriah kak Total berapa kak? Okey, untuk set ni berharga RM139. Okey. Kita try nasi lemak dulu. Ni 2 add-on. Dia punya sotong gemuk. Kalau penuh. Dia punya lobster. Sama dia sedap, tak pedas sangat. Lauk-lauk eksotik. Untuk snow crab dengan udang galah kena datang awal ke tak solat. Okey, ni kuah buttermilk Okey. Dia makan dengan snow crab. Crab berharga RM48. Kita punya sambal petai Sambal petai makan dengan lobster. Makan dengan lobster. Kita buat menu Melayu sikit. Okey. Ada lauk udang galah, sambal. Ini baru datang daripada Tawau semalam. Okey, kita ada sambal petai, kerang sambal petai. And then kita ada sotong telur, sambal sotong telur. Okey, kita ada ayam masak kantan hari ni. Masak kantan ya? Ayam masak kantan. Dan kita ada rendang daging. Dan special pada laku rendang kerang. Rendang sambal petai. Ikan masak sos, sambal telur baru crispy. And then kita ada sotong cukup tepung. Crab berharga RM298. Kita bagi percuma 2 set nasi lemak. Sini buka hari apa, pukul apa kak? Buka setiap hari kecuali hari Isnin je kita cuti. Daripada pukul 7 petang sampai pukul 12. Resepi campur. Ada semenanjung, ada juga yang kita buat menu ala Sabahan. Tapi mostly kita ikut selera orang semenanjung lah. Okay, lokasi kita sekarang berada di kawasan air panas Tapak. So kalau senang nak cari boleh kedai nasi lemak seafood kukus.